Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, so kita ke counter he group dulu. Sebab yang ni last saya buka lah. Okey. Kalau tengok secara overall, nampak tak ada satu shape yang besar. Macam kawah besar. Lalu kita buat cup and handle ataupun dia boleh jadi saucer. Mangkuk lah, mangkuk periuk orang kata. Kalau cup and handle tu dia ada handle. Okey, cawan yang ada handle maksudnya dia kena turun dulu baru dia reverse dan naik. Ni dari segi dia kita tengok dia punya shape lah Orang kata chart pattern. Okey, so kita zoom balik yang kita kajian yang sebelum-sebelum ni lah. Yang teknik biasa kita tu. Siapa yang follow untuk tahun ni lah. Kan, siapa yang previously yang awal-awal masa saya buat YouTube mungkin more to indie. Yang ni saya tengok juga indie tapi saya nak cerita lebih kepada structure. Okay. Yang dah biasa follow every week. Memang ni lah. Kita akan cari counter yang baru breakout. Dia start dengan macam biasa. Dia turun. Kita boleh tarik sama ada nak tarik trend line. Ni trend line ataupun boleh guna parallel channel. Kalau macam ni ada atas bawah ni parallel channel lah. So dia breakout itu adalah entry yang pertama. Dia buat high, kita tunggu. Maksudnya dia breakout ni kita masuk kat sini lah. Sampai dia buat high, boleh TP lah. Okay, dia buat high, dia reverse ke bawah. Turun, dia buat pullback. Dan dia reverse mula ke atas, itu adalah entry yang kedua. Yang ni buy on breakout. Yang entry kedua buy on pullback. Lepas tu, buy on breakout yang kedua berlaku bila mana high yang dia mula-mula buat tu break. So, itu adalah buy on breakout yang kedua. And then kita biar dia tinggi lagi lah, naik lagi buat higher high. Bila dia buat higher high, dia turun semula, dia buat pullback, dia reverse naik ke atas, masuk pula untuk entry yang 1, 2, 3, 4. Entry yang keempat, which is buy on pullback. Okay, 2 dan 4 adalah buy on pullback. 1, 3 dan 5 adalah buy on breakout. Okay, buy on breakout yang seterusnya apabila dia breakout higher high. So, kat sini, kalau kita tengok yang pertama tu adalah BODTL lah. Breakout BODTL tapi dia buat ranging. Ranging ni dia bergerak dalam satu harga yang boleh kata tak pecah lah dia punya high tu. Dia main kat situ je. Ataupun kita terdalam keadaan ranging. So, bila dia dah breakout, okay, kita boleh buy dekat buy on breakout tu. Dan dia buat high. Tunggu dulu. Dia pullback untuk entry yang kedua. Bila dia dah pullback, dia reverse entry yang kedua. And then dia breakout high yang dia buat sebelum ni, itu adalah entry yang ketiga, iaitu buy on breakout. Okay, ingat kan 1, 3 adalah breakout. And then dia naik, dia turun semula, itu buy on pullback yang keempat. And then dia breakout lagi, itu adalah buy on breakout yang kelima lah, entry yang kelima, dan dia naik. So dari segi dia punya step tu, dia dah lengkap lah untuk structure kita 1, 2, 3, 4, 5 tu. Dia macam wave lah. Wave 1, 2, 3, 4, 5. Wave 2 dengan wave 4 adalah masa dia turun lah. Dia turun. Kalau yang 1, 3 dengan 5 tu, dia menaik. So dia settle kat sini. Dah capai. So apa lagi yang boleh kita tengok? Sebenarnya kita boleh repeat balik structure yang sama lah. Dia break up, high, dia pull back. This one is pull back. And then dia reverse. Sini tak apa-apa nak nampak lah dia reverse. Dia akan jadi buy on breakout, buy on breakout. Tengok dia pull back kat sini kan. Masa kita nak cari reverse, mungkin boleh cari kat time frame kecil lah. Time frame 1 hour macam tu. Nak tengok dia betul-betul reverse dan naik ke atas semula. Tapi kalau tengok dari segi ni tak nampak jelas. So, buy on pullback tu mungkin tak berlaku lah. Tak berlaku. Dia tak ada cantik macam turun macam ni Dia naik, dia turun, nampak obvious reverse balik naik atas. Ni dia turun. Memang nampak dia reverse tapi terlampau kecil lah orang kata. Kena tengok kat time frame yang kecil. Top down analysis. Maksudnya daripada time frame besar, tengok ke time frame kecil untuk cari entry.
Alright, tapi if lah kata kita tak nampak clear, next entry adalah breakout lah. Dia dah buat high kat sini. Dia buat higher high Dia breakout tu lah EP kita yang seterusnya lah. EP 1345 dah settle. Ni EP yang seterusnya. Dekat sini. And then next adalah bila dia breakout kat sini pula. So semua buy on breakout lah. Buy on pullback tu susah nak nampak. Bukan kata tak ada. Dia pullback dia sikit saja tu dia reverse. Kita kurang nak boleh jelas nampak. More to buy on breakout. Cuma nak kata kalau kita yang daripada bawah ni senang untuk kita guna structure 1, 2, 3, 4, 5 yang ni. Tapi once dia dah habis 1, 2, 3, 4, 5, mostly adalah buy on breakout. Ataupun kita boleh combine dengan ilmu yang lain lah. Contoh dia ini adalah MA20. Okay, kita gunalah dengan indikator MA20. Kebiasaannya dia breakout, dia melepasi MA20. Lepas tu dia akan naik certain sampai Bollinger Band. Terkeluarlah daripada Bollinger Band, dia akan return balik mai kat tempat MA20. Area di sini dia mungkin dia bocor MA20. Bila dia reverse naik balik atas MA20, kita boleh entry. Ini kata kalau dah terlepas, tak nampak jelas structure naik turun tu kita tak nampak jelas, then you boleh gunakan moving average lah untuk entry. Okay. Itu semua kita kata dah settle lah kat situ. Kita nak tengok dari segi chart pattern. Okay. Structure uptrend adalah mesti bahaya yellow Semua faham kot yang tu. Sebab dia repeat je saya cakap benda yang sama je pun. Tak ada apa-apa yang luar biasa. Okay. Dari segi structure pula. Dari segi pattern. Dari segi pattern. Dia punya kenaikan dah tinggi lah. Dari segi pattern kita nampak dia ada satu halangan kat sini. So kalau kita buat drawing salsa tu, dia akan jadi dari sini sampai ke sini. Tunggu dia breakout. So sini adalah neckline. Ni neckline yang pertama Dan seterusnya dia ada satu lagi kat atas ni. So kalau kita ambil yang besar punya, kita tukar color Yang ni tebal color apa kuning. So yang ni satu pusingan besar dia akan naik lah. Kita punya prediction, dia akan, tak kisahlah dia naik dia turun dulu ke apakah, tapi dia akan kecil dia akan pergi cari kat sini. Alright. So sini boleh kata entry yang cantik lah. Bila dia break kat 590 ni, mungkin dia akan turun, tapi direction dia kita dah nampak dia akan pergi cari sini. Once dia break up sini pula, dia akan boleh pergi jauh lagi lah. Contoh kalau kata X to X yang pertama, X to X yang pertama adalah yang ni kan, sampai kat sini saja. Kita clone. Sorry, yang ni okay, yang ni mana kalau putih, nanti kita buat color kuning untuk membezakan. Alright, untuk kita punya swing yang pertama, dekat sini kita punya area bila dia break up neckline yang ni. So bila dia break up neckline ni, kena buat warna putih supaya tak confuse. Untuk mangkuk yang pertama ni, dia adalah X to X yang sini. Untuk yang kedua, neckline yang kedua, yang ni kita buat kuning. Untuk neckline yang kedua, jarak dia lebih jauh lah. Kalau kita swing dia lebih jauh dia boleh pergi. Dan kena ingat, dia mungkin bukan salsa tau. Dia mungkin buat cup and handle. Bila jadi cup and handle, dia breakout, dia akan turun buat handle. Dia turun dulu, mungkin jauh dia turun. Dia buat handle dan dia reverse mula akan naik lah. Maksudnya siapa yang penyabar biar kat situ sampai dia reverse balik, okey lah. Cuma bagi saya, macam biasa pendapat saya, better adalah letak stop loss 10%. Kalau kata kita dah entry, dia jatuh rugi 10%, keluar dulu.
Tapi jangan abaikan counter Heatroot ni. Sebab kita nampak dia ada shape potential untuk boleh pergi jauh. If dia turun buat handle dan melebihi 10% kerugian, keluar dulu dan tunggu. Jangan abaikan counter ni. Bila dia dah reversal up, naik semula tu, masuk semula. Sebab kita tahu dia punya direction boleh pergi kita cut loss yang pertama tu, kenapa dia turun tu? Well, even kita dah predict dia boleh naik semula, kenapa nak kena cut loss? Sebab prediction kita boleh jadi salah. Sebab yang control ni orang kata operator, banker, institusi yang mempunyai modal besar. Dia yang control sesuatu counter. Even though kita nampak chart pattern yang cantik ke, structural yang cantik ke, apa-apa sajalah ilmu saham yang kita nak ada, technical, yang kita nampak dia boleh pergi jauh, tapi actualnya di market nanti kita tak pasti lagi betul ke jadi macam kita predict. Kalau semua jadi macam predict, kita semua kaya raya. Sebabnya tak jadi kaya raya semua orang tu, prediction kita boleh jadi salah. Sebab apa? Yang control market semasa tu dia tak buat pun macam kita fikir ni, macam kita buat kajian ni. Kalau dia sama dengan kita, pemikiran dia sama, walaupun kita belajar secara theoretically dia akan naik, actualnya boleh jadilah dia tu tak mau ikut teori, suka hati dia lah duit dia. Faham tak? Operator ni dia yang control, suka hati dia lah. Dia buat turun harga ke naik ke, dia yang control, suka hati dia. Kalau dia sama-sama dengan kita, dia pun okey, semua pun study macam ni kan, siapa yang study dapat untung, okey, tak apalah, sama. If tidak, kan ya, kalau kita tak buat stop loss 10% tu, boleh jadi nanti rugi 20%, 30%, 40%, 50%, 70%, 80%. Tak pasal-pasal dia jatuh, dia di downtrend pula. Tak lepas pam turun. Sebab itulah kita kena ada stop loss tu. Okey. Dan dah terkena stop loss, ada kita terus buang counter ni? Tidak. Sebab kita ingat kita punya kajian secara overall dia boleh pergi jauh. Kebarangkalian dia jatuh lebih 10% disebabkan dia buat handle. If dia reverse semula, maksudnya dia adalah cut and handle. So dia still boleh pergi jauh. So boleh lari entry even though dah rugi. Boleh cover balik. Alright. So untuk yang X to X yang kuning pula, untuk mangkuk yang besar, silap. Kita clone saja. Dia breakout sini, dia boleh jadi naik lebih tinggi lah daripada yang tadi. Okay, potensi dia naik, kalau kita kira dia boleh pergi sampai berapa persen. This one untuk yang kuning boleh pergi naik sampai menghampiri 100% lah kenaikan. Kalau swing yang ni, kenaikan dia adalah dalam 70%. So berbaloi tak hampa punya cut loss tadi 10% tu? If re-entry hampa untung 70%, so kerugian 10%, untung 60%. Sebab tu keluar dulu. Kalau tak jadilah, dia tak terus naik, mungkin dia buat cut and handle. Okay. Kalau kata kita tengok dia turun-turun, tak buat reversal up, abaikanlah counter ni, maksudnya tak jadilah. Secara totalnya tak berlaku macam apa yang kita expect. Tapi if berlaku macam kita punya expect, kita ada probability untuk win 100%, kita ada probability untuk win at least 70%. Menarik tak? So counter yang macam ni, bila kita dah masuk, kita untung 30% dah kan. Maksud kita untung 50%. Kalau ada modal yang besar lah, boleh kata kita boleh ambil dulu keuntungan setakat mana yang kita rasa macam okay, dah boleh cover lah. Contohlah kita ambil 30%. Seterusnya tinggal ke ekor tu untuk tengok betul tak dia capai target 70% or 100%. Bukan kata semua modal kita biar je kita duduk dapat untung tu, tinggal je tu. Nantaklah sebab aku nak 70%.
Okay, what if dia tak sampai 70%? Hampa dah untung ni, nanti daripada hampa dah untung 30%, tinggal 10%. Why not you ambil dulu? Yang ni you punya, orang kata, you punya target masing-masing lah. Okay, nak ambil berapa persen, 20% ke, 30% ke, 50% ke. Suka hati apa decide nak ambil banyak mana. Yang selebihnya tu tinggalkan ekor. Tinggalkan ekor tu, tinggalkan sikit. Contohlah macam ni 50% ambil, 50% biar. Kan? Contoh hampa masuk berapa, 10,000. 5,000 tu ambil dulu. Lagi 5,000 tinggalkan. Macam tu. Kan, kalau kata sebab kita tak pasti dia betul ke boleh jadi 100% tu. Kalau modal besar lah, kalau modal kecil-kecil je masuk 3,000, mungkin kita terpaksa lah orang kata apa, either you ambil je dekat mana berapa persen, tak, bukan 100%, you ambil je berapa persen, 30% ke, kan, sikit je lah, tapi dah pastilah banyak. sebab dia punya modal tak banyak untuk tinggalkan ekor tu, kan. Yang penting you dah untung. Ataupun you still nak gamble juga. Bukan gamble tu judi, maksudnya you nak juga nampak ada potential. You ada 3,000 tu je, so you nak biar juga dia pergi sampai 70%. Up to you lah. Sebab tak boleh nak keluar tak berapa nak untung sangat lagi. Contohlah. Cumanya rugilah hampa dah dapat banyak dah, kan, 30%. Macam ni, siapa yang modal kecil tapi nak untung besar, mungkin boleh macam ni lah. Kalau dia ada buat, dia kenaikan, contohlah dia dah kenaikan sampai 30%, if 30% tu turun, tinggal 20% ambil. Kalau dia turun 7% saja, okey, tak apalah, boleh biar lagi, sebab mungkin dia boleh naik lagi sampai pergi 70%. Kata dia pergi 40%, daripada 40% tu dia turun tinggal 30%, ambil je lah 30% tu. Maksudnya dia dah penurunan daripada kenaikan dia tu, dah turun 10%, ambil. Kalau dia naik 50%, dia turun jadi 40%, ambil. Sebab apa? Takut-takut nanti daripada 50% tinggal 40%, tinggal 30%. Nanti dia boleh reverse balik, tinggal 20%. Better you ambil masa dia turun 10% tu je lah. So you pada untung 50%, you dapat untung 40%. Dia jatuh. Akan dia jatuh. Modal kecil lah. Sebab hampa tak boleh tinggal kaya, kan. Tak boleh nak biar dia kat situ. Itu yang mungkin cara yang terbaik lah. Alright, ni potensi besar lah bagi yang nampak chart pattern dia tu. Hampa nampak tak apa yang saya nampak? Cantik, kan? Dia boleh pergi. Cuma itulah, jangan lupa letak trailing stop in case tak jadi. Okay, seterusnya kaunter-kaunter yang masuk dalam screener JBS adalah SMRT, SET, Lehong, Elsa, Hyatech, Emulus, DNO, MMCS, Comnet, UUE, Radium, Higro, UEMS, Zetric, Naked, CPE Tech, Inform, BS Tech, SAM, IOI Corp, Sunway, UMSINT. So kita nak pergi kaunter mana dulu? SMRT. SMRT kita dah bincang nampak gaya ni. Okay, apa yang berlaku kat sini adalah kita nak structure yang di mana dia breakout down trend line. Okay, yang ni dia breakout tapi tipu sajalah, sebab tak breakout di luar, dia jadi apa, orang kata jadi toncit. So this one okay. So apa yang berlaku ke sekarang, semasa ini kita punya support
Masuk dia turun sampai situ, dia reverse nampak tak dia landing di sini lah, dia turun sampai situ dan dia buat support. So sini adalah support kita. Turun bocor daripada ni, dia akan jadi stop loss lah. Stop loss. Sini adalah dia punya lower low. Okay. And then ni dia punya tempat ranging. Ranging dia bermain di harga lebih kurang kat situ je, naik turun naik turun naik turun, dan akhirnya dia breakout. So ikutkan entry pada hari Jumaat lah, sebab dia dah berjaya breakout. Dan ikutkan tengok average volume, sini ada up sikit lah. Okay, so itulah entry dia untuk EP yang pertama. This one adalah EP pertama. And then siapa yang dah terlepas EP, biar dia buat high, dia turun, dia reverse, masuk untuk entry kedua, pullback. Entry kedua lah, pullback. And then kalau terlepas nanti, dia ada lagi satu entry, dia break out dia punya high, itu adalah entry yang ketiga. Ni yang structure yang biasa lah. Dan dia naik lagi, dia buat higher high, tunggu dia pullback untuk entry yang keempat. Dan bila dia break out dia punya high, higher high, tak tahulah dia nak buat kat sini ke mana ke. Jadi satu lagi entry yang kelima. Inilah perjalanan yang kita punya expectation dia, if dia betul-betul mengikut structural uptrend. Higher high, high low, higher high, high low, dia akan buat kenaikan lah. Ni dia punya prediction ikut structural uptrend. Okay, so dia EP1 dah bermula lah. Kalau dah terlepas, tunggu EP kedua. Dan predictionnya okey lah, dia akan pergi cari kat kawasan ni, and then kawasan ni, and then dia akan pergi cari kat atas tu, dia akan naik lah. Kita punya prediction. Tapi andai kata dia bocor low-low, benda ni dah tak valid. Kajian kita bye bye, sayonara. Abaikan counter ni, tengok counter lain. Sebab kita tak nak counter yang bocor low-low. Sebab kalau dia bocor low-low, dia akan di counter structural downtrend, which is macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Naik untuk turun, dia ke bawah. Kita naknya macam ni, dia turun untuk naik. Kita tak mau yang naik untuk turun. So far nampak dia adalah positif nak naik. Okay, SMRT settle. Set. Dari segi candle buruk, tak cantik. Sebab tengok dak ni sehari tak candle macam tu. Ni daily. Candle macam apa lagi? Mungkin tak bergerak sangat pun orang beli dan jual. This one baru dah start nampak candle besar. Alright. So dia buat ranging, which is this one is dia punya higher low. Maksudnya direction dia nak ke atas. Bila ada higher low, dia adalah structural uptrend. Counter-counter yang buat higher low, dia adalah structural uptrend. Higher low dikatakan macam mana? Bila this one is low, this one is low, right? Okay, ni lower low kan? This one is low, right? Ni dia turun tak melebihi low yang ini. That's why kita panggil higher low. Bila dia turun pullback, tak melepasi low yang sebelum, penurunan yang sebelum, itu adalah structural uptrend. So predictionnya dia akan naik lagi. Naik macam tu lah. Okay, menarik lah. Dari segi pattern pun dia ada. Kita nampak seolah-olah dia buat double bottom. Lebih kurang macam tu lah W. So kalau predictionnya, if berlakunya macam tu, dia punya probability bila dia break out, dia boleh naik lagi lah. Tapi dengan syarat dia tak bocor. Ni akan jadi dia punya neckline. Okay, neckline. Maksudnya dia naik atas, dia tak boleh bocor neckline ni. Kalau dia bocor neckline, dia akan jadi dia buat handle. Turun bawah dulu, baru dia naik. If hampa masuk based on buy on breakout neckline, kalau dia turun more than 10%, keluar dululah.
Nanti dia dah reverse semula, macam saya kata yang tadi kat, sama kak, baru masuk semula. Sebab apa? Kita nampak counter ni ada potensi untuk naik. Kita keluar dulu sebab kita takut dia buat structural downtrend pula, kita akan lebih rugi. So kita cut loss lah dekat 10% itu. If dia berlaku dan menjadi elok, dan biarlah, biarlah, sebab dia ada potensi nak naik. Dalam boleh kata 30%, tapi taklah. Hampa janganlah ambil betul-betul ikut ni. Hampa jangan tamak sangat. Ambil lah, kalau tu dia boleh pergi 30%, ambil 25% kan, ataupun 20% cukup. Kalau ibu counter tak menarik, kalau macam ni, counter macam ni, kalau kita masuk 100 slot, maksudnya hampa modal dalam 2100 lebih lah kan, termasuk dengan fee. Mungkin RM2,150 lah modal dia untuk hampa ride. And then if hampa dapat apa orang kata, kenaikan dia tu 1 bit 1 bit 50 1 bit RM100. Saya pula pening. 1 bit RM50 ke 1 bit 100 lah? 1 bit RM50 kot. Kalau masuk 1 slot 200 slot baru 1 bit 100. So ikutlah keuntungan nak berapa yang apa target tu. Kalau 2000 10%, maksudnya apa akan dapat 200 kan. Kalau 20% apa akan dapat keuntungan RM400. Betul tak? So hampa rasa berbaloi tak? Untuk counter ni dapat untung dalam 400 macam tu, 400 lebih. Kalau hampa nak tunggu dia sampai 30%, mungkin hampa dapat RM500 macam tu Terpulang lah. Tapi counter ni macam boring lah. Mungkin lembab nak mampus ke, tak tahulah saya. Dia macam mana, tengok dia punya ni tak menarik langsung, tapi dari segi pattern tu ada. Dan structural pun structural yang menarik. Ada potensi nak naik. Terpulang, alah duk ada modal, bolehlah campak ke sini. Sebab kecil je, sikit je modal perlu. Dan cut loss jangan lupa. Kalau tak edit 10%, cabut lari. Okay, semua ni bukan buy call tau. Kan kita study sama-sama ni. This one menarik tak? Bagi saya tak menarik apa benda. Belum ada reversal, tak ada breakout apa benda lagi. Tapi kalau setakat nak draw tu boleh lah. Kena ada breakout dan trend line. Dari segi kolam nampaknya nak breakout. Boleh lah. Dari segi apa ni, candle apa semua tak menarik tau. Tak ada apa-apa yang berlaku lagi. Tak ada reverse dan tak breakout. Tapi dari segi kolam ni dia nak breakout. Dia dah buat accumulation. Dia breakout, mungkin dia pergi mana? Ni lah tempat dia. Dia punya resistance kat area situ, 260, 235, 260. Quite a lot lah untuk counter yang murah. Not bad. Tapi jangan apa expectation dia naik sebatang. Counter pun candle kecil-kecil, mungkin dia naik kencang-kencang, turun dulu lah, petang-petang baru sampai situ. Tapi positif juga dia pun, walaupun nampak macam buruk benar. Elsa ni dia dah reverse, dia dah breakout. So EP breakout dah berlaku lah, somewhere around here. Ini adalah EP 1. Lepas tu dia bahai kat sini. Lepas tu dia turun pun kat sini je. Reverse tu tak nampak sangat. Tapi sinilah EP 2. EP 1, EP 2 dah berlaku tau. Lepas tu dia breakout pula yang ni. Berlakulah EP 3. Hampa nampak? Kalau hampa tak nampak, apa kecilkan time frame. Mungkin 1 hour nampak lebih. Dia naik, dia bahai, dia turun buat higher low, dan dia reverse. This one is EP 2. Dia breakout dia punya high yang ni. So itu adalah EP 3. So sekarang dia ada dekat EP 3. EP 4 berlaku bila mana? Contohlah, ini high yang dia dah buat higher high. Contoh saya tak pasti ini higher high belum. Bila dia turun dan dia reverse tu, yang ni dah breakout EP 3. This one probability sekarang ni adalah EP 4 lah.
probability dia turun dan dia reverse tu ada. EP 4 dan yang bila dia breakout yang ni, dia akan jadi EP yang ke-5. Dan dia boleh naik sampai mana? Ni lah, sampai kat tempatnya dia punya previous previous resistance dia. Kata ni supply zone, sini adalah demand zone lah. Tempat demand sampai kat sini orang pakat beli dan dia start naik. Structural apa benda nampak semua uptrend lah EP dah terlepas lah. Sebab kita tak nampak dekat daily, kurang jelas. Boleh guna time breaker kecil sebab dia adalah IPO baru. So dia tak ada history lagi. History dia bersakat budak ni je, terlampau kecil untuk kita tengok dekat sini turun naik tak clear. Tengok kat time frame 1 hour ataupun 4 hour kalau boleh nampak. Kalau tak nampak turun lagi 2 hours. Dia tak nampak agak pergi kat 1 hours. Macam tu lah cara dia. Dia positif lah. Positif nak naik lah. Sebab dia naik turun. Dia akan cari sampai sini lah. Lepas tu dia lepas tak lepas kita tak tahu. Yang pentingnya dia secara sekarang nampak dia nak ongoing here lah. Bila masa dia jadi tak valid, contoh kita kata okay, dia nampak naik high low. Bila mana low yang dia buat ni dia bocor, dia turun tu dia bocor, itu kita kena maksudnya dia dah start buat structure downtrend. Dia tak buat high low dah. Bila mana high low dah tak berlaku, itu adalah counter dikira dah tak valid lah untuk dia naik. Until dia buat semula reverse, baru kita boleh tengok counter tu semula. Okay, contoh dia naik turun, tapi dia bocor yang ni, kita abaikan counter tu. Tapi once dia dah reverse, kita boleh buat downtrend line macam biasalah, basic balik jadi EP1 balik lah. Lepas tu dia akan buat high low, lagilah valid kat sini untuk entry. EP kedua tu cantik lah, bila mana dia kita entry reversal high low tu. Okay, dia akan repeat balik structure 1, 2, 3, 4, 5 yang kita dah ulang every week tu lah. Esa dah hiat tab pun benda lah. Tak, dari segi candle tu tak cantik. Tapi dari segi ni orang kata bullish. Saya lupa pula nama budak ni. Divergent. Dia berlakunya bullish divergent. So dia punya direction dah nampak nak menaik. Dari segi oscillator, oscillator yang kat bawah, indikator yang kat atas tu macam moving average, oscillator, RSI, MACD, score apa nama dia tu, lupa pula. Indikator lagi satu tu Storch. Yes, Storch RSI ke apa benda tu, Stochastic nama dia. Bila mana dia turun macam ni, RSI dia turun, dia reverse, turun lagi, itu akan jadi bullish divergence. Dia turun, yang dia ni harga turun, tapi dia punya oscillator RSI menaik, direction dia menaik, maksudnya dia buat high low macam ni yang dia buat high low. Dia ni tengah turun, so kita kata dia ada bullish divergence ke barangkali yang besar, dia nak rebound lah, nak naik. Bolehlah tengok lebih api. Kalau kita tengok based on apa yang berlaku sekarang, tak ada apa yang menarik pun, sebab dia tak ada buat reversal lagi, belum ada breakout lagi. Alright, tapi dari segi oscillator menunjukkan ada peluang untuk dia rebound dan buat kenaikan. So kita tengok lah, bila dia rebound dan breakout tu jadi menarik lah. Dia dah buat dia lebih menarik untuk kita tengok tu kat EP2 tu, bila dia dah buat high low dan dia reversal up. Yang pertama BODTL tu dia punya risk lebih tinggi lah compare tu kita beli kat pullback. First pullback
Maksudnya buy on pullback lebih selamat lah bagi saya daripada buy on breakout. Tapi kadang-kadang buy on breakout tu lebih apa kata, lebih cepat, senang sebab kita boleh, dia masuk dalam screener semuanya dah breakout, dia ada momentum. Buy on pullback, dia baru saja turun dan dia nak reverse, dia mungkin tak nampak dalam screener lagi. Buy on breakout confirm lah dia dah naik atas 3% kenaikan lah kebiasaannya. Lebih senang dan lebih cepat untuk breakout entry compare to pullback. Kena tunggu dia pullback dulu, which is orang malas. Tapi yang tu lebih selamat. Okay, Emulus kita dah buat kajian dan dia dah naik elok apa semua dah. Dah capai target apa semua dah. Nanti nak sambung lagi lah, sambung kenaikan. Yang ni dah bincang dan juga dah ada dekat Telegram juga berapa kali dah. Tapi dari segi dia punya ni nampak shape dia cantik lah. Dia baru saja breakout, dia dah boleh pergi jauh lagi kalau dia tak buat handle, sebab dia baru saja breakout pada hari Jumaat. Breakout main yang ni main structure untuk salsa yang besar tau. Bukan kita cerita yang kecil-kecil ni. Yang kecil-kecil ni dah berlaku dan kita dah capai TP dah pun, dah capai target lah. Yang ni untuk swing yang besar tu, swing besar baru breakout. Kalau kita buat satu salsa yang besar lah, dia baru saja breakout, baru saja entry lah untuk orang yang swing ni. Kita tengok dari segi indie dia dekat manakah dia. Oh, dari segi indie dia agak jauh dengan MA20. Kalau hampa yang belum masuk, dah terlepas entry katalah, ikutkan breakout berlaku kat yang betul-betul breakout ni berlaku pada hari Khamis kan. Kalau dekat 295 tu, kalau hampa dah terlepas 295 tak sempat entry, dan hari Jumaat pun agak risky. Tapi boleh jadi dia naik lagi sebab dia baru saja breakout untuk main structure, main pattern ni. Boleh jadi dia naik lagi. Tapi kalau siapa yang dah terlepas, tunggu dia buat pullback, reverse semula baru entry, sebab dia ikutkan dia salsa dia besar gila, boleh pergi jauh gila lagi. Jangan dia buat cup handle sudahlah. Cup dia besar ni, handle dia besar mana? Dia turun tu. Tapi jangan abaikan Emulus ni even though dia turun merah nanti, letakkan dia dalam satu watch list. Dia reversal nanti boleh masuk. Kalau katalah dia bocor, this one is neckline. Neckline baru saja breakout pada hari Jumaat, which is siapa yang betul-betul buy on breakout neckline, dia dah masuk hari Jumaat lah. Dia tak kisah jauh daripada BB ke apa. Kalau ikut indie agak tak berapa selamat. Dari segi indie tak berapa selamat. Sebab apa tak berapa selamat? Menjauhi Bollinger Band apa Bollinger Band yang kat luar ni. Dia biasanya kalau dia naik katalah ni momentum kuat mungkin dia boleh naik 1, 2, 3 candle. Nanti dia reverse, dia akan mari cari test balik MA20. Mungkin dia bocor sikit MA20 dan baru dia reverse ke atas. Ataupun dia tak cari. Kalau dia tak cari MA20, dia buat high low lah. Dia buat high low, dia reverse boleh entry. Overall dia cantik. Yang ni 31 cari 34. Kalau hampa main based on gun, which is yang baru share pada hari Khamis tu, memang dah untung lah. Saya share tu dekat 28 ataupun 285, saya tak ingat. So dia boleh pergi ke 300, which is orang yang main 1 sen lah. Lepas tu re-entry bila mana dia berjaya stable atas 31 sen, next TP adalah 34 sen. Itu gun. Gun ni dia main short je, sekejap-sekejap saja. Dia tak adalah swing lama-lama macam 20%, 30% apa yang kita tengok tadi lah. Yang tu swing lama. Dan kebiasaannya reference kita adalah MA20 dan MA50. Selagi atas MA20 dan 50 is okay. Kalau dia bocor, hati-hati, kena keluar dulu. Overall ni volume masuk dengan kuatnya. Dan dia pun ada apa benda yang saya tak tahulah, projek ke data AI ke apa. Dia ada catalyst juga. Bukan dari segi technical analysis saja, dia ada catalyst, ada positif
analyst ni. Positive news lah. So dia get along dengan technical. Sebab tu dia cantik naik hari Khamis dan Jumaat. Kalau ikutkan hari Khamis tu dia baru break up. Yang saya share tu lah. Tak ada apa yang salah pun. Lampu baru masuk Jumaat. Sebab apa nampak dia baru break up neckline. It's okay lah. Kalau dia turun 10%, apa keluar lalu lah. Bila dia reverse, masuk semula. Jangan abaikan ambulance ni. Sebab ambulance, dia ada kawah besar. Ada pattern yang cantik yang boleh di swing jauh. Kalau dia buat handle turun, dia boleh turun banyak persen lah. Sebab dia punya kawah besar. Dia punya cawang cup tu besar. Kalau dia nak buat cup handle, dia turun pun boleh jadi besar. Sebab tu keluar dulu, nanti masuk balik. Tapi kalau dia teruskan, dia adalah saucer. Saucer, mangkuk je. So dia akan naik. Bye-bye lah, hampa sayonara lah. Kita keluarkan, dia boleh pergi. Tersilap tarik tempat lain pula. This one, you go up there. Oh, 70% only. I thought it would be ratus-ratus persen. Saya nak tengok ada perbezaan ke? Ke sama je? Oh, dia ada perbezaan. Sebab harga murah Harga murah dia punya percentage tinggi. Bila dah naik ke atas ni, dia jadi percentage dia kurang. Saya lupa lah apa benda orang hak tera apa maths ni mesti ada apa benda masalah hang. Tak ada lah masalah. Cumanya penerangan tu nak backup kenapa naik kat sini 7%, kat sini 200% tu. Tak ada pula saya punya. Hari tu dah jumpa dah sebab apa. Kalau tak silap saya sebab percentage kalau yang kat bawah harga murah, dia punya kenaikan tu kenaikan percentage dia tu tinggi lah. Kalau kat sini harga dah atas, harga dah agak tinggi. Bila naik tu dia percentage dia kurang. Compare dia tak jadilah 200. Kat X 200 bila naik sampai neckline. Kenapa lepas neckline tu tak naik 200? Dia ikut jarak X to X tu. Okay, dia bukan ikut percentage. Bukan kita kata kalau naik sini ke sini dia 227%, sini ke sini 207%. Tidak. Jarak yang sama, percentage yang lain. Minta maaf lah saya tak boleh nak bagi kenapa dia jadi macam tu. Sebenarnya senang je jawapan dia, tapi saya tak cukup bijak nak jawab dia. Nanti siapa yang bijak sila komen. Kenapa percentage dia? Kalau tak silap saya sebab harga lah, dari segi harga. This one harga dia 18 sen. Kenaikan dia tinggi lah. Harga murah, naik sikit, kita dah untung besar lah. Harganya mahal, naik, kita punya percentage keuntungan taklah besar. Macam kita beli counter RM1 dengan counter 10 sen. 10 sen dapat 20 sen dah 100%. Betul tak? RM1 nak kena naik jadi RM2 baru jadi 100%. Dia naik, kita nampak dia naik banyak, RM1.50 tapi dia belum lagi 100%. Sekupang nak jadi 2 kupang tu senang tak? RM1 nak jadi RM2 tak semudah tu. Dia akan naik by step. Entahlah. Sebab ceritanya sebab tu kata penny, high risk, high return. Kenaikan dia tinggi sebab dia murah. Yang harga besar, risk kurang, tapi keuntungan tu kurang lah compare to super penny. Gitulah. So, kalau dia break up, dia boleh jadi sampai 4 upang lah
Area dia sini dulu. Dia kena breakout yang resistant dia dulu. Dah azan lah weh. Berlawan dengan azan pula. Positif lah ni. Dia buat kawah, dia naik. Cuma tak tahu dia turun dulu ke terus naik. Buatlah 10% tu stop loss. Turun kena stop loss. Jangan abaikan modal mula tinggal kat situ Jangan duk guna beli kartu lain pula. Nanti dia reverse masuk balik. Boleh tak kita sampai sini je? Sebab azan lah. Yang lain persadi sama step boleh tak? Macam saya tadi. Buat hai hello. Kalau ada nampak bentuk double bottom ke apa ke, lukis neckline. Tu buat projection dia boleh begini lah. Okay, hampa kaji sendiri sebab dah azan dah. Azan isyak dah pun. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, wawakan dan pergi ke Telegram Game Borak Saham Okay, bye. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.